Assalamualaikum guys, bersama saya Giza Maimin dan kali ni saya akan main game survival. Yeay. Okay, ini adalah episod 1 untuk survival kita kali ni. Dan harap-harap korang enjoy ya survival 100 hari ni. Okay, kita dah tu, jom kita mula dengan tebang kayu. Okay. Kenapa kalau korang hairan kenapa skin aku macam ni, memang mod aku memang nak pakai skin ni. Musang guys. Comel musang ke guys? Comel bukan. Okay, jom. Okay guys, kalau korang ni aku ada download apa tu, armor, invisible armor. Jadinya kalau aku pakai armor dia takkan nampak. Aduh. Gol. Ya, kita. Aku dah ada stick lah kan. Aduh. Tak apa. Bawa je lah masuk dalam sana. Okay, jom. Aduh, sekejap. Macam ni baru tu. Okay, korang dengar sikit. Okay. Kita ambil ni. Kita rekod ni agak lama nanti. Tengok dulu guys, kalau aku nak undang siapa-siapa, aku boleh undang. Map ni aku boleh macam, aku boleh ajak si siapa-siapa untuk macam teman aku main. Daripada ni, tapi buat masa sekarang beberapa episod aku tak ada siapa. Aduh sakit. Okay guys, kalau semua katuan, kalau korang tak tahu apa nama tu, aku tak buat inventory.
sikit mak. Aku nak ambil air. Dulu. Wanted. Okay, aku perlu hangat kau. Tak ada. Oh, kalau dengar bunyi apa-apa tu. Sekejap. Tak ke inventory? Ya. Yeah. Sekejap, aku tengah check. Rasanya dia tak keep. On je lah keep inventory guys. Nanti kita cari tempat untuk minum rumah. Wow. Okay guys. Kita tadi nampak Superman depan kita tadi. Mantap tu. Ada Superman dalam Minecraft. Mojak. Makanan. Kita tengah cari tempat untuk bina rumah yang sesuai. Okey ni, tapi dia punya air dia agak tidak meyakinkan. Tak apa. Ada kambing. Hai kambing. Aku tak tahu dia ada anak. Sorry kambing. Guys, aku tak tahu guys. Tolong. Aku tak tahu nyawa dia. Tolong. Dia masih kejar guys. Tolong. Mak, macam mana aku nak minta tolong? Tak ada orang. Mana ada orang pun. Aku nak. Mati aku. Betulnya kita kena kumpul kayu yang banyak-banyak yang banyak-banyak yang boleh. Bagus. Terkejut aku. Ada berry. Ada. Tak apa. Okay guys, kalau korang setuju kalau aku tak buat inventory, korang komen kat bawah.
Ini disebabkan aku. Ini gua tadi. Kambing aku berapa? Aku belum ambil mana. Ini. Rumah air. Tak apa, tadi boleh kata-kata. Wait. Ya, apa kenapa ada cahaya di sana? Tak ada. Tak ada. No. Tolong. Oh, ni sama itu ambil pasir. Aduh. Dan. Tadananan. Okay, jom. Kita lari je sejauh yang boleh. Mati aku. Kita lari dulu. Konsep rumah aku nanti aku tak tahu lah macam ni. Nanti aku cek Google kot. Yang aku nak dia macam tema-tema kayu gitu. Aku tak tahu kenapa aku lagi suka rumah kayu daripada rumah macam rumah modern. Hehe. Tolong. Aku lapar. Mati. Macam. Korang nampak dia guys? Aku masih. Oh ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya waktu itu Tuhanmu. Apa dia anime ikut kita tu? Kat sini sesuai guys. Cantik sini. Kami tak ada. Mama. Okay guys, tadi aku baru perasan aku lupa nak on balik. Tapi aku dah buat katil. Mantap. Kita bina rumah dekat mana? Kat sini lah, cantik ni. Rumah kita.
Aku nak bina rumah macam tema-tema kat sini. Tepi-tepi ni lah. Cantik ni. Ya. Aku tengok Google jap yang cantik lah. Okay guys, aku dah jumpa rumah yang cantik. Okay, ini kambing. Dah. Aduh, kayu Mat. Kayu tak cukup. Aduh. Tak apa. Tak apalah sangat. Tak apa. Kita perlu kayu ni. Kayu yang kita pegang ni. Terus. Oh, dia saya ada. Mantap. Okay, jom. Okay. Biar je lah nanti kita berternak. Sekejap. Aduh. Apa lama sangat ni. Nak lah. Harap-harap korang tak bosan lah kalau korang nak skip adegan ni pun bahagian ni pun tak apa. Aku tak masalah pun.
Okay. Hmm. Okay. Kena tengok balik. Okay. Ikut ni dia sekejap. Nak sesuai tak kalau benih ni sini? Tak apa, nanti hitam. Okay. Lepas tu macam ni. Macam ni, macam ni. Okay. Ni tak apalah kalau tak mana. Macam tu saya nak buat. Sekejap. Okay. Okay. Sekejap. Macam tu. Oh. Okay. Ni. Kat sini. Sini. Tu. Depan ni kita letak. Ni. Sekejap. Kayu yang ni je. Cantik. Cantik lah. Cantik lah. Tapi tak apa. Aku yang biut kot. Takkan tak cantik. Hehehe. Okay. Ni. Ni. Okay. Dah start cantik kan? Okay, jom kita cari kayu dulu. Kayu awak kita tak cukup. Sekejap. Tunggu je lah dulu. Ni ada sini. Sekejap aku nak buat tu sekejap. Cari batu tu. Okey. Dah nak malam ah. Jangan aku tidur dulu. Kita buat rumah simple dulu. Next episode kita baru bina. Next episode kita baru. Oh.
Sampai sini video kita pada hari ni. Kalau korang suka, korang boleh like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam next episode. Bye-bye.